Cok difahamkan lama dah Tok Ma tak mari kedai kan? Lama dah tak datang. Memang bagi dekat anak-anak lah. Bagi anak-anak yang uruskan. Tok Ma jadi bos lah. Duk umur dah rehat. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua, sihat ya? Cok ada dekat Pekan Gerik. Traffic light yang pertama atau traffic light yang utama ni Simpang 4 tu. Sebelah mercu tanda Gerik iaitu tanduk Rosa. Kedai sup Tok Abah semua. Kedai ni bukan kedai baru, dah 6 tahun dah. Signature dia sudah semestinya sup perut. Bukan yang frozen. Kalau frozen tu dia, kalau kamu tengok color dia tu putih kan, putih yang dah dicuci dengan chemical lah. Senang cerita. Yang ini ambil dekat pasar kamu. Jadi dia color dia agak keruh sikit. Kaya dengan rempah rapih tu. Dia ada rasa masam-masam sikit. So kamu boleh rasa kombinasi antara bawang tadi yang dikisar tu dengan masam daripada tomato. Sup lagi. So dalam sup batang seledri, bawang Holland. Okey. Portion dia Cok Puji boleh makan 2 orang, 3 orang pun boleh satu ni. Portion dia banyak. Ini antara signature. Kamu tak boleh dapat di mana-mana, hanya di Gerik je. Perut goreng. Bapak segala perut. Oh. Ini kena orang berminyak mencung. Bismillah. Dia kombinasi antara kicap dengan pada motor tadi sos tiram tu. Bila goreng betul, dia ada hangit-hangit. Wok hair kata orang tu. Itu yang terangkat tu. Ada kacang tanah. Kenapa ada kacang? Tanya Toki ni. Tu dia. Ini turun-temurun koma. Tok Abah punya idea. Ini cuba bagi A++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 +
Sambil udang petai ni, udang dia pun kamu tengok ni saiz kedabuk-kedabuk besar. Udang ni kalau setengah orang dia panggil udang rotah mah. Udang laut tu, kulit dia tu warna putih-putih tu. Nipis je kulit tu. Yang ini cok puji lah, memang A++ dah pasal dia belah nampak. Meter pedas dia punya sambal ni cuma bagi 3.5. Maknanya anak-anak kecil kita pun boleh makan. Kau boleh rasa fresh udang tu, pecah kepala, jalan ngundur, nyerik atas bumbung, pukul kawan tak tentu hala. Itulah sedapnya sup kat bawah. Panah-panah ni kena lemon asam boy. Lepas tu kalau makan sup ni dia kaya dengan lemak, dengan rempah ratus kan. Jadi kena minum dengan ini semua. Baru dia potong balik dan refreshing badan kita balik. Nasi ayam. Mana nak makan lerah tu, nasi ayam. Ayam tu pun kita tengok berminyak kan. Nampak? Kita rasa sikit semua. Rasa ayam tu. Bismillah. Nasi sedap. Kalau ayam cuba bagi B, nasi cuba bagi A. So nak beritahu kamu, kedai ni buka daripada pukul 12.30 sampai pukul 7. Cuti setiap Jumaat kamu. Bila kamu dah follow demo punya media sosial, kamu akan tahulah apa info-info terkini. Mungkin ada menu baru akan datang apa semua dalam media sosial tu, okey? Perubahan waktu operasi ke, support orang kita. Kalau kata saya tak pernah pergi Gerik, saya tak tahu kat mana traffic light, senang cerita, nak waste juga, cari je bangunan Marau. Nampak tepi jalan. Kalau tak tahu juga, tanya orang mana kedai sup Tok Abah, garanti. Sebab dia bukan baru setahun dua dekat Gerik ni, dah lama kamu. Okey, support orang kita kamu. Datang, cuba, garanti tak menyesal. Orang Perak mana ada biasa semua bapak segala andai semua. Jangan lupa sup Tok Abah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.